Assalamualaikum, selamat petang. Okey, ni rakaman untuk gold. Okey, yang first kali minta maaf, lama saya tak update disebabkan ada urusan lah. So macam biasa, siapa yang tahniah yang buy ataupun sell berpandu pada setup apa yang hampa pakai. Kalau pandu pada B-band dah break, memang cari sell ataupun memandu pada angka dia bila dah sampai angka yang tertentu untuk lakukan dagangan buy ataupun sell. Okey, first kali siapa yang baru subscribe, thank you yang baru subscribe. Masih yang join membership, thank you yang support, masih support lagi. Tak ada masalah, cuma just kita believe je apa untuk kita lakukan dagangan berpandu pada zone ataupun berpandu pada apa teknikal yang kita pakai. Sekurang-kurangnya kita perlu mesti ada exit plan kalau setup tu fail. Okay, untuk hari ni just saya buat analisis macam biasa. Kemungkinan kita boleh mencari entry berpandu pada B-band ataupun berpandu pada momentum. Maksudnya open close momentum tu kita boleh mencari buy ataupun sell. Okay, kita tengok apa yang terjadi pada gold di weekly, monthly, daily dan H4. Okay, kita tengok apa yang terjadi sekarang ni. So macam biasa, di weekly ni kita nampak yang ni paling high. Maksudnya tendensi untuk kenaikan tu ada, tapi price dah buat kejatuhan. Dan kita pun tahu kena berhati-hati di angka 3400. Walaupun di atas shadow apa jadi pun, tapi kita kena hati-hati disebabkan kemungkinan dia boleh buat retestment yang untuk market semasa. So dekat sini siapa yang ada floating buy, hati-hati kemungkinan dia boleh bagi di monthly. Ingat monthly punya buy kat mana? Kat bawah ni. Itu saya dah bagi tahu tapi dia belum pergi. Dia boleh pergi sampai bawah ni. So hati-hati. So kita tengok di monthly masih lagi momentum buy. Di daily, apa yang terjadi pada daily? Daily kita nampak dah ada setup double bottom. Masuk double, kemungkinan dia boleh buat kejatuhan yang drastik. Maksudnya kemungkinan dia boleh mencari zone-zone daily SE buy. Ni daily ni SE ni tak ambil ni. Kemungkinan dia boleh pergi sini dulu. Ataupun dia test kat 31 ni, ada retestment untuk kejatuhan lagi. Untuk beri entry di monthly. So hati-hati. Dekat monthly saja dia belum bagi entry. So hati-hati. Dan kita nampak untuk daily dah ada setup OC sell. Momentum sell. Dan atas ni ada setup OC sell yang price masih respect walaupun dia hantar shadow. Fine. Jangan lupa siapa yang tunggu shadow ni dapatlah shadow kan atas ni. Ada yang masuk 344 tu tak ada masalah sensitif. Yang penting kita ada exit plan dia berpandu pada zone. Okay, untuk buy position berpandu pada SE yang kita nampak depan mata yang ini. Dah start dinafikan, price dah start reject. So dekat area saya memang tunggu dekat area kalau dapat bawah sikit lah 3116 ataupun 3111 untuk buy position. Untuk siapa yang nak cari sell boleh peka dekat zone atas ni. Zone atas ni ya, betul. Dekat area 3249. So hati-hati dekat sini. Jangan sampai tiba-tiba hampa nak sell kat tengah-tengah ni boleh, berpandu pada lower time frame boleh, tapi pastikan ada exit plan di daily atas ni. So saya dah marking untuk hampa semualah untuk mencari buy ataupun sell di daily. Okay. So kita pergi di time frame H4. Apa yang terjadi pada H4 sekarang? Kita nampak momentum, ada momentum sell dan ini adalah SE untuk sell. So kita target price, kemungkinan dia boleh buat kenaikan untuk kejatuhan lagi kalau tak break. So inilah ada dua zone untuk kita lakukan dagangan buy ataupun sell. Okay, ni sebab sedikit. Siapa yang tak ada broker boleh klik kat bawah. Okay, untuk saya pernah buat konten dulu sebelum ni. Saya mencari broker kat sebenarnya, tapi saya mencari broker yang ada pendaftaran dekat Malaysia. So kemungkinan pagi saya akan kongsi maklumat untuk stock market berpandu pada syariah. Kadang-kadang ada isu haram dan halal. So saya just
promote dekat broker Momo. Ini dia ada pendaftaran dekat Malaysia. So saya bagi serba sedikit, mungkin start besok ataupun start minggu depan saya akan kongsi macam mana kita nak kenal pasti market tu aktif macam mana, berpandu pada capital kita, macam mana kita nak open account. Ni saya baru je dapat link, so saya baru juga open, so saya tunggu mereka bagi ni dan saya akan kongsi link untuk pendaftaran account, buka account. So dekat sini yang boleh dekat Momo ni bagi saya dia sama dengan mana-mana security ataupun mana-mana broker lain, dan saya just recommended sebabkan satu dia ada lesen SC, so saya just recommended dekat ni sebab simple je. Sekarang kita nak elak daripada isu yalah depa duk debat ini haram ke halal, just kita trade benda yang halal, itu saja. So dekat sini saya just kongsi sedikit lah macam mana nak pakai Momo ni berpandu pada bila hampa dah daftar, nanti saya akan bagi link dekat bawah untuk pendaftaran account dan deposit minimum RM1 sampai minimum RM1 so faham lah kalau nak trading. Bila kita tengok pada counter-counter yang aktif, bagi saya boleh, tak ada masalah, mau kepada scalping ataupun mau kepada kontrak. Ada yang kontrak 3 days ataupun kontrak 5 days. Nanti tu benda tu saya akan explain satu persatu lah. So dekat sini sedikit, bila anda dah buka, boleh download dekat handphone ataupun terus dekat PC. Bagi saya peribadi kalau nak trade, better pakai PC lah sebab kita boleh tengok chart ni. Untuk analisis kita direct ke trading view. Nanti saya akan ajar macam mana nak analisis menggunakan trading view dan kita entry dekat application dekat broker Momo. Macam mana nanti saya akan ajar juga. So dekat sini serba sedikit saya nak kongsi lah. So bila kita mencari counter-counter untuk bursa market, kita boleh trade daripada pukul 9.30 sampai pukul 12.30. So kita akan trade balik pukul 2.30 sampai pukul 4.30. Okay, so sedikit saya kongsi dekat situ. So dekat sini saya just macam mana kita nak tahu price, active volume untuk kita mencari peluang untuk entry, dan macam mana bila plotting benda tu saya akan ajar satu persatu lah. So dekat sini saya cuma buat pencerahan sedikit. Okay, untuk sekarang ni macam ni sekarang counter yang tengah aktif lah. Kebiasaan macam saya peribadi, saya akan marking the volume yang aktif. Bagi saya peribadi, first saya akan cari counter-counter yang aktif dulu. Ni salah satu contoh jugalah tip untuk kita menggunakan technical saja. Kita tak baca dia punya background ataupun fundamental dalam company tu. So dekat sini sedikit saya kongsi sementara, nanti mungkin start next week lah saya akan explain bila account ni dah open. Senang sikit saya nak ajar macam mana nak entry, macam mana nak depo, macam mana nak withdraw. So dekat situ saya akan ajar satu persatu lah. So dekat sini bila situasi ni kita boleh tengok market tengah aktif, mana volume-volume yang tengah pelabur masuk dan keluar. So dekat sini kita just tengok persen daripada changes ni, kita boleh, itu adalah signal tip juga sebenarnya. Berpandu pada technical sahaja pun boleh. Macam mana nanti saya akan ajar satu persatu. So dekat sini saya ada 2-3 counter yang saya tengah marking dulu. So bagi saya peribadi, tengok pada capital kita. Salah satu contoh, contoh kita tak ada capital yang agak besar, so kita boleh cari, bagi saya peluang untuk mencari capital modal yang kecil untuk entry. Kita boleh cari counter-counter yang mungkin agak murah sikit daripada top 10 counter lah, maksudnya satu lot lebih kurang dalam 10,000. So dekat sini saya just buka konsisten bersedikit. Mungkin ada yang baru, just kemungkinan dia trade NT4, NT5 sahaja. Apa salahnya kita ada ilmu ataupun kita ada experience menggunakan technical untuk trade dalam bursa market. So dekat sini sedikit. Okay, untuk yang pertama hampa kena tahu di mana price market untuk kita tahu berapa per lot. Maksudnya bagi saya
Simple. Kalau hampa ada modal 1000, hampa nak trade, takkan kita nak cari counter harga 1000. So sebab kita nak jaga risk kita juga. Salah satu contoh dekat sinilah saya just buka counter. Okey, kalau hampa nak senang boleh pakai kod saja 0251 ataupun hampa nak tulis SFP teks pun boleh. So dekat sini ada dua cara untuk hampa nak analisis dekat TradingView. Okey, so dekat sini adalah satu counter. Ini adalah counter aktif yang kalau kita berpandu pada technical tak guna fundamental, kemungkinan memang ada retestment disebabkan satu ada setup di lower time frame lah. Maksudnya dekat H1 ni dia ada buat satu momentum buy ataupun berpandu pada setup OC buy, boleh, tak ada masalah. So salah satu contoh dekat sini lah zone yang saya kata, bila market buat penurunan dah ada setup OC buy, untuk pullback kita mencari buy dan price gagal break SE untuk kita mencari buy. Ini salah satu contoh. Kalau pagi tadi siapa yang dapat buy, dapatlah sedikit 200. Kalau dia masuk price dalam 230, mungkin di Q mungkin dapat 232. So price dah naik sampai 260. So dia untung dalam RM25 tolak charger lah, mungkin RM25-24 untuk per satu lot ni. Kena faham situasi tu. Dia bukan kita pakai US, kita direct ke Malaysia ringgit. So dekat sini memang untung kita tak besar, tapi kita follow rule, dan kedua patuh syariah. Itu yang paling penting. Okay, ni sedikit, tapi mungkin minggu depan saya akan kongsi satu persatu macam mana open. Mungkin saya akan buat konten awal sikit 9.30 untuk hampa tahu, oh dekat sini macam ni kita nak ready untuk lakukan dagangan buy, dekat macam mana kita nak entry. Dan saya akan kongsi sedikit, kalau hampa nak support boleh, saya akan kongsi link dekat bawah untuk buka account pakai broker Momo. So dekat situ berhati-hati dengan broker-broker yang hampa baru kenal. Pastikan kalau nak trade, better ada lesen Security Malaysia. So hati-hati. Kita jumpa next video. Thank you and support. Assalamualaikum, selamat petang semua.